Kalau boleh jangan malu, jangan segan. Pak Wah sekarang tengah buat apa ni? Tengah nak bagi makan lembu. Memang lembu. So yang depan mata Pak Wah semua ni, ni semua lembu-lembu apa ni? Oh, ni bakar-bakar Brahman, Chevrolet semua. Chevrolet So kita nak buat apa dengan lembu? Oh, buat korban nanti lah. Untuk buat korban. Raya Okey, haji untuk nanti. siapa-siapa yang nak cari lembu korban di area utara. Kita ada tengok kita ada lembu-lembu korban di Kolam Sungai Tengas di Kedah. Dah ready dah pun. Pak Wah ni yang tukang jaga kat sini. Kalau tengok sekarang ni lembu-lembu dah cukup makan ni, tapi dia bagi lagi ni. Khasiat untuk setiap lembu tu cukup. Makanan lembu ni Pak Wah kita proses sendiri ke atau kita beli dengan orang? Proses sendiri. So nak maklumkan makanan-makanan dekat Kolam ni semua kita proses sendiri. Okey Pak Wah. Dah berapa lama kerja dengan Kolam? Dah 2 tahun lebih, dekat 3 tahun. 2 tahun lebih, dah dekat 3 tahun. So seronok tak kerja dengan Kolam ni? Seronok. Seronok So Pak Wah rasa Pak Wah umur sekarang berapa ni? 3. Okey, umur dia sekarang ni 33. Dah almost 3 years dengan Kolam dan saya rasa dia sangat bahagia dengan Kolam sekarang ni. Semua hebat bagi saya. Contribution dia kepada Kolam adalah sangat-sangat besar untuk kami. Cara penjagaan lembu dia sangat teratur. Tu yang nak join dengan Kolam pun dia lalukan. Yang penting jangan malu. Jangan malu, jangan segan. Jangan segan. Cuba bagi nasihat sikit. Pada semua yang di luar sana, kalau boleh jangan malu, jangan segan. Masuk dalam bidang peternakan ni. Dia rasa kekurangan tak bila kerja kat sini? Tak ada. Semua mencukupi lah. So, orang kat luar sana, contoh yang terbaik. Orang boleh buat kereta tak? Boleh? Boleh buat lori tak? Boleh. Boleh buat forklift tak? Boleh. Boleh buat forklift. Apa lagi dia boleh buat? Semua dia boleh buat. So, orang kat luar, cuba bidang peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.